Pesanan untuk bakal ahli perniagaan. Yang pertama, jangan pernah putus asa, kerana putus asa ni adalah kegagalan yang paling besar. Perancangan yang tidak menjadi adalah bukan kegagalan, tetapi pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua, kita hanya akan faham perlunya ada daya mental yang tinggi dalam perniagaan setelah kita melalui kesusahan, kekecewaan dan rasa tidak puas hati. Paling penting, jangan pernah biarkan mental kita ni rasa koyak walaupun terpaksa bermula semuanya daripada kosong. Yang ketiga adalah kita harus jauh lebih rajin, bekerja keras dan bercita-cita tinggi tanpa menghiraukan pencapaian pesaing atau orang lain. Hanya mereka yang berimpian luar biasa mempunyai sikap ini kerana mereka tahu pencapaian mereka akan tiba satu hari nanti. Jangan jadi orang yang tak pandai, yang hanya menggunakan mulut dan emosi untuk bercakap. Orang yang bijak menggunakan akal dan orang yang cerdik akan menggunakan hatinya. Kemudian yang akhir sekali, latihlah diri untuk mengagumi atau mementorkan ahli perniagaan lain yang lebih berjaya dari kita walaupun hanya berbeza satu tiang. Angkuh, ego dan iri hati adalah barah dalam perniagaan. Merancang masa bermakna kita merancang kejayaan kita pada masa hadapan. Selamat beramal.